Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita cuba tengok market update lagi ni. Ada satu teknik lah yang kita guna, teknik Bollinger Band. Teknik Bollinger Band ni, kalau kita perhatikan teknik Bollinger Band ni ialah MHV. Teknik MHV ni yang mana kita menggunakan time frame M15 lah, MHV. Kita cuba fokus pada teknik dulu. Kalau kita nampak dari segi 15 minit kita menganggapkan bahawa ini adalah market hilang volume di time frame M15 lah. Sebab apa? Sebab yang ni ada momentum sell, dan apabila candle dah melebihi 20 candle pun dia still tak boleh break down low BB. Jadi dia macam dia tak mau turun lagi lah. Di samping tu, kalau kita tengok time frame yang lebih besar, ialah bersifat uptrend lah. Kita cuba backtest dulu dalam tempoh seminggu atau 2 minggu, tengok macam mana. Ini dia tak boleh nak turun lagi lah. Ini market hilang volume. Sebab bacaan Bollinger Band ni berdasarkan 20 pergerakan candle. Kalau kata dia nak turun, dia dah candle ke 20 dah breakdown lah, breakdown dah low BB ni, maknanya dia tak mau nak turun dah. Kalau kita tengok ni pula, ni pun sama, dia macam dia gap up kan, dia gap up ni. Kat sini dah ada momentum sell, cuma dia tak boleh nak turun dah, ada creep MHV kat situ. Kita tengok NBMR ni macam mana. NBMR ni pun MHV, cuma dia ada buat negatif 6% ni. Ni dia punya momentum sell, cuma kalau dia nak turun, patutnya dalam 20 candle dia dah ada breakdown punya breakdown punya ni lah, dia dah breakdown low BB ni kalau dia betul nak turun. Tapi sekarang ni dia tak mampu untuk breakdown, jadi kemungkinan dia ini kawasan MHV untuk dia naik ke atas lah. Super bijak macam takaful ni, sebab apabila kita tengok time frame yang lebih besar, ini lebih pada sideway lah. Kalau H1 lebih sideway. Kita boleh buat backtest lah untuk teknik ni. Super juga macam ni. Ni dari sini dah ada momentum sell, cuma dia tak mampu untuk breakdown low BB, menandakan dia akan rebound ke atas lah. Cuma time frame besar pun dia boleh be uptrend lah. Trend nampak H4 ni uptrend, cuma H1 ni masih lah keadaan sideway lah. Cuma kalau kita tengok BBMA KSL, ini satu teknik yang lain lah. Kerana BBM lah, kalau kita perhatikan Hang Yuan, kalau macam ni dia cantik tau. Ini adalah satu teknik lagi dalam BBMA, di mana ialah satu yang berulang-ulang. Contoh macam ni, Hang Yuan M15, dia ada MHV dekat sini dan dia naik. Ni pun ada MHV dan dia naik, ni ada MHV dan dia naik. Dia satu kita kata sebagai
pattern yang berulang-ulang lah. Macam haiwan ni boleh masuk, haiwan ni rasa boleh entry, insyaAllah dia akan naik ke atas lah haiwan ni. Sebab dia cantik pada time frame F15. Cuma kalau kita tengok time frame dia besar, dia buat momentum ni 4 hour dia buat momentum. Ni 4 hour dia buat momentum. Haiwan okey, sebabnya ialah MHB ni tadi kita pergi balik kepada MHB. Tengok MBMR ni, itu MHB. Saya sangkakan dia dah buat MHB kat sini lah. Sebab dia ini dah momentum sell dan banyak candle, tapi still tak boleh breakdown ke bawah. Jadi kita expect dia akan naik lah. Cuma kita tengok 1 hour masih sideways. 4 hour ni sideways juga. Tapi kalau sideways macam ni agak sukar lah MBMR ni. Dia sideways, dia nak kalau time frame H4 ni kalau uptrend lagi cantik, H1 pun uptrend lagi cantik lah. Maknanya dia nak jadi tu lebih tinggi lah. MACD ni kan, kemenjadian itu, kebarangkalian untuk jadi tu lebih tinggi. Kita boleh backtest lah untuk teknik MHB ni, makin hingga volume. Macam dia tak boleh ke bawah dah, 20 candle pun tak boleh lagi untuk breakdown ke bawah. Nak try buat backtest dulu lah untuk teknik ni. Okey, KSL MHB dia tu naik. Nampak MHB. Tapi yang cantik KSL ni sebab dia 4 hour masih uptrend dan 1 hour pun masih uptrend, dan dia sini dia buat MHB, kemudian dia akan naik. Tak apa, nanti kita akan tengok lah, kita akan teruskan buat backtest. Jadi kalau nak tahu perangai satu counter ni, kita kena follow rapat counter tu, baru dia ni lah, follow rapat counter tu. Apa pun jaga money management dan risk management lah. Tengok kejap untuk 1 hour. Hour kau tengok hektar hari ni. Tapi yang ni lebih, teknik ni lebih kepada MACD bawah kosong. MACD bawah kosong kalau kita ikutkan teknik ni. Tengok 4 hour. Okey, tengok 4 hour ni. Kan? Penta boleh kita perhatikan, dia masih lagi tak boleh, itu kosong lah.